Dan bermula pada hari ini sebenarnya tak ada lagi waktu rehat. Qad madha ahdur rahah ya Khadijah. Nabi sebut pada Khadijah waktu terima ayat ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Khadijah selimuti Nabi, Khadijah tenangkan Nabi supaya Nabi berehat. Nabi bila turun ayat itu, Nabi kata, ya Khadijah, qad madha ahdur rahah, telah berlalu waktu rehat wahai Khadijah. Ini waktu kita berjihad, waktu kita berjuang. Tak ada masa untuk kita bersenang lenang, berpiknik, ataupun membuang masa dengan kerja-kerja yang tidak berfaedah. Syekh Hasanul Banna sebagai contoh untuk naikkan semangat kita. Satu hari balik daripada dakwah, sampai dia di markas, dia berasa letih doa. Dia duduk atas kursi bersama dengan sahabatnya. Sedang dia duduk berehat itu, dia tersengguk. Dia tersengguk, mengantuk, letih. Kata sahabatnya, nam qalilan ya imam, istarih qalilan. Tidurlah sekejap, berehatlah sekejap. Lepas ni teruskan perjuangan. Al-Banna bila dengar kawan dia minta dia berehat sekejap, tidur sekejap, apa dia kata? La, qad madha ahdur rahah, telah berlalu waktu rehat. Ya, ghadan sa'anamu tawilan, esok aku akan tidur panjang. Dan ternyata beberapa hari lepas itu beliau mati syahid dalam perjuangan. Ini Imam Hasanul Banna rahimahullah.